Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aiman Razali dan ini adalah ulasan untuk topik 5 iaitu Professional Ethics dalam bidang teknologi maklumat. Yang kita rujuk pada kali ini adalah contoh aplikasi MySejahtera yang digunakan semasa COVID-19 melanda Malaysia. Etika profesional bukan sekadar menghasilkan sistem yang berfungsi tetapi memastikan setiap keputusan pembangunan mematuhi prinsip keselamatan, integriti dan kepentingan awam. Dalam MySejahtera, jurutera perisian bertanggungjawab melindungi data peribadi rakyat, memastikan sistem stabil dan mengelakkan risiko yang boleh menjejaskan keselamatan kesihatan negara. Terdapat 4 prinsip utama, iaitu yang pertama, public, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, klien dan employer, iaitu jurutera perlu jujur, kompeten dan memenuhi keperluan kerajaan sebagai pelanggan utama. Yang ketiga adalah produk yang untuk memastikan produk berkualiti, selamat dan bebas daripada kelemahan keselamatan terutamanya. Dan yang terakhir adalah judgement, membuat keputusan secara objektif berdasarkan bukti tanpa dipengaruhi tekanan politik dan komersial. Kesimpulannya, pembangunan MySejahtera sebagai contoh menunjukkan bahawa mematuhi Professional Code of Ethics adalah kunci untuk menghasilkan sistem yang selamat, berkualiti dan benar-benar bermanfaat kepada masyarakat.